Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, nisbah kepada nafsin dengan makna zat, kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Baik, setelah Syekh Ahmad menyatakan sifat yang 13, ini isyarat Imam isyarat kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani dalam sifat mengenal ataupun beriman dengan sifat-sifat Allah ni, dia cenderung kepada mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebab dia cerita sifat itu sampai 13, lepas itu baru dia sambung balik sifat maknawiyah. Jadi dia cerita daripada yang pertama sampai 13. Jadi nisbah tu dia cenderung kepada mazhab dalam tauhid ni kepada mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik, setelah habis dia cerita sampai 13 sifat, dia hurai pula pembahagian sifat Allah. Sebab sifat Allah ni dia ada pembahagian dia. Tengok kata dia, dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, daripada segala sifat ni, daripada sifat yang pertama sampai 13, sampai 13. Daripada segala sifat ini daripada yang pertama sampai 13. Sifat yang pertama tu
dinamakan sifat nafsiyah. Sifat yang pertama tu mana? Sifat wujud. Dalam kitab Faridah ni, kita sifat yang pertama tu ialah sifat wujud. Okey. Sifat wujud tu, sifat wujud Allah tu dinamakan sifat nafsiyah. Dinamakan sifat nafsiyah. Apa sebab dinamakan sifat wujud tu sifat nafsiyah? Kerana nisbah kepada nafsin, kepada zat, dengan makna zat. Nafsin tu dengan makna zat, dengan makna zat. Okey, tengok kenapa dinamakan sifat nafsiyah tu sebagai sifat nafsiyah. Wujud tu sifat nafsiyah kerana dinisbahkan kepada diri. Nafsin tu makna diri. Apa makna nafsin tu diri tu? Hal keadaan nafsin tu dengan makna zat, dengan pengertian dinisbahkan kepada zat. Tengok apa sebab wujud tu dinisbahkan kepada zat. Kerana tiada melazim ia, tiada bergantung ia. Ia sifat yang pertama tu tak bergantung melainkan akan zat. Ginilah kalau nak faham ayat ni gini ya. Bila sebut wujud, bila kita sebut wujud, macam contoh ya. Bila saya kata ini pen, ini pen ni wujud tak? Wujud. Wujud tu menunjuk atas apa? Menunjuk atas ada zat. Sedangkan sifat yang dikatakan wujud tu bukan boleh nampak, bukan boleh kita tunjuk. Yang kita tunjuk tu ialah zat. Ada pun sifat wujud tu kita nak tengok tak boleh. Sifat wujud tu kita nak tunjuk dia tak boleh. Sebab sifat wujud tu dia adalah sifat hal, sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Itu sifat hal. Ada pun yang kita nampak kata wujud tu ialah diri adanya zat. Jadi bila kata ada zat tu, maka automatiklah dia bersifat dengan ada, atau bersifat dengan wujud. Maka sebab itulah sifat wujud tu dinisbahkan kepada zat, dinisbahkan kepada ada zat. Lepas tu namakan sifat yang pertama tu ialah sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah tu dinamakan juga dia tu sifat hal. Sebab itulah kalau orang tanya sifat hal terbagi kepada berapa, dalam sifat 20 ni terbagi kepada dua. Satu hal nafsiyah, yang kedua hal nafsiyah. Sifat nafsiyah tu pun dinamakan hal juga. Namakan sifat hal. Jadi kalau kata hal tu dengan makna hal keadaan sesuatu itu ada. Jadi hal keadaan sesuatu itu wujud. Memang dinamakan sifat tu sifat nafsiyah kerana yang ada tu ialah zat. Okey, itu sifat nafsiyah. Okey. Dan yang lima kemudian daripadanya, yang lima lepas daripada sifat nafsiyah, sifat wujud tu, lima sifat tu, sifat yang lima tu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Lima sifat tu apa nama dianya? Sifat sifat salbiyah. Atau sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah tu kalau tengok dalam kitab ni kan, dalam kitab Faridah ni, sifat salbiyah tu, sifat salbiyah tu dia kata dan makna salbi. Makna salbi tu apa dia? Apa makna salbi? Salbi itu apa dia? Salbi tu
kalau nisbah pada Arab lah, makna salbi tu makna dia cabut, cabut buang, cabut dan buang. Itu makna salbi. Suluk-suluk tu maknanya cabut dan buang. Itu makna asal. Jadi bila kata salbun tu makna cabut, jadi sifat salbiah ni dia kata dengan makna dan makna salbi itu nafi, mana nak menafikan ataupun nak membuangkan, atau nafi tu. Pasal apa? Pasal apa dia katakan sifat nafsiyah tu mana cabut atau mana buang, ataupun kalau kita cakap putihnya negatif, dia menolak, tu mana sifat salbi tu ditolak, kerana tiap-tiap satu daripada sifat salbiah tu terkandung di dalam sifat nafsiyah tu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Contohnya kita ambil sifat salbiah tu daripada qidam. Qidam mana apa qidam? Qidam makna sedia. Dalam sedia tu makna apa? Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud. Tiada permulaan bagi ada sesuatu tu, tak ada permulaan. Maka dinamakanlah sifat tu sifat nafsiyah. Dinamakan sifat tu sifat dinamakan sifat tu sifat salbiyah. Kenapa? Sebab tiap-tiap sifat tu dia terkandung di dalamnya makna menafikan sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Contohnya kalau kita kata kidam tadi, kidam dengan makna sedia dengan makna tak ada permulaan. Tengok, nafikan permulaan, letak tak ada permulaan. Jadi nafikan permulaan. Bila kata nafikan permulaan, nafi mana tak ada mula. Tu kata tak ada mula tu. Tak ada permulaan. Bagi ada Tuhan, bagi ada Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Okey, baik. Jadi tiap-tiap sifat nafsi, sifat salbiah tu semua menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Kekurangan tu apa? Ada mula. Kalau kidam tu ada mula tu tak layak bagi Tuhan. Itu sifat kekurangan. Kalau kata Tuhan tu ada permulaan, maka tak layak bagi dia. Tak layak Tuhan tu ada mula. Pasal apa? Sama pula dengan makhluknya, sama pula dengan benda baru pula. Okey, itu kidam. Bakok. Okey, bakok mana apa bakok? Bakok mana dia kekal. Kekal, dalam kekal tu ada terkandung makna apa? Makna tiada akhir. Nafikan kekurangan. Apa? Ada akhir tu kekurangan. Ada akhir bagi zat Allah Ta'ala tu, ataupun ada akhir bagi wujud Allah Ta'ala tu, itu satu kekurangan, bukan sifat kamalat tu, bukan sifat kesempurnaan tu. Kita nafikan. Nafikan dengan makna kita kata tidak ada akhir. Tak ada akhir itulah dikatakan sifat salbiyah. Okey, dah bagi dua contoh dah tu. Nak contoh lagi ke? Cukup dah. Okey. Kalau macam tu kan, bukankah semua sifat Allah tu menafikan kekurangan? Tanya Umar, bukankah semua sifat Tuhan tu bila sabit sifat tu pada Allah, maknanya lawan dia tu kekurangan lah. Tak ada lah pada Tuhan. Contoh macam sifat ma'ani. Okey, sifat ma'ani tu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey, kita ambil satu. Kita ambil satu sifat ma'ani. Apa dia? Kudrat. Kudrat tu dengan sabit ada kudrat pada zat Allah, maka zat Allah Ta'ala tu
berkuasa dengan sifat kudrat. Dia berkuasa. Bila dia berkuasa, menafikan pada zat dia tu lemah. Okey. Jadi sifat kudrat pun menafikan kekurangan. Tapi apa sebab sifat ma'ani tidak dinamakan salbiah? Apa sebab? Apakah sebab dinamakan? Okey, apakah sebab sifat ma'ani tidak dinamakan salbiah, sedangkan sifat salbiah sedangkan sifat ma'ani itu juga menafikan kekurangan pada Allah. Sedangkan definisi itu kan, sifatun dalatun, yang kata sifat yang menunjuk di atas menafikan kekurangan. Sifat salbiah tu sifat yang menunjuk di atas menafikan kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Itu definisi sifat salbiah. Sedangkan sifat ma'ani, kudrat, iradat tu pun juga menafikan kekurangan. Tapi kenapa sifat ma'ani tu tak dinamakan sifat salbiah? Jawapannya apa? Apa sebab jawab? Sifat salbiah dengan sifat ma'ani, bezanya ialah sifat ma'ani tu ada pada zat sekira-kira kalau Allah bukakan hijab, kita boleh tengok sifat ma'ani tu. Boleh tengok kudrat, boleh tengok iradat, boleh tengok ilmu, boleh tengok hayat, boleh tengok sama, boleh tengok basar, dan boleh kita tengok sifat kalam. Adapun sifat salbiyah, dia dinamakan sifat yang bahasa kira-kira sahaja. Dinamakan sifat tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari tu ialah benda yang kita kira sahaja, kita faham sahaja. Adapun diri sifat tu tak ada langsung. Tak ada langsung. Ni kadang-kadang dia pernah satu tempat lah, tapi dia bukan passion datang mengaji tu sungguh-sungguh tak. Datang-datang tu ada kuliah dengar, tapi dia tak, bukan dia permanent duduk mengaji tak. Orang macam ni yang bahaya ni. Bahaya apa? Sebab apa cikgu? Sebab dia macam ni. Bila dia dengar tu kan, saya kata macam ni, saya kata sifat salbiah tu tak ada pada zat. Dia faham sifat salbiah tu, dia faham Allah tu tak bersifat dengan sifat qidam baqa. Dia faham macam tu. Lepas tu dia cakap kat luar. Cakap kat luar tu kena pada orang yang memang permanent duduk mengaji. Dia cakap kat luar, dia cakap apa? Ustaz tu kata Tuhan tu tak qidam ya. Ni kena faham ni. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu sifat salbiah tu, diri sifat salbiah tu tak ada pada zat. Tapi sungguh tak dia qidam, sungguh tak dia baqa, sungguh tak dia mukhalafah lil hawadis, sungguh tak dia qiyamul nafsih, sungguh tak dia wahdaniyat, sungguh. Tapi 5 sifat tu kalau buka hijab pun kita tak boleh tengok, sebab sifat salbiah tu memang tak ada pada zat. Faham tak? Tak ada pada zat. Bukan tak sabit, bukan tak sungguh, tak ada pada zat. Kalau babalah kan nak bagi faham, dia ambil contoh macam ni. Dia buat 2 ayat. Lepas tu kita tengok mana sifat mana zat. Mana yang bahasa sifat yang bahasa ada, mana sifat yang bahasa tak ada. Yang memang tak ada tapi sabit. Dia buat 2 ayat. Mula-mula dia bagi tunjuk yang ada, sifat yang bahasa wujudi. Buah durian itu berwarna hijau. Mana sifat bagi buah durian? Hijau. Sifat hijau tu ada tak pada buah durian? Ada. Mana tahu ada? Boleh tengok, boleh nampak warna hijau tu, kita boleh tengok. Lepas tu dia buat satu ayat pula. Buah durian itu gugur.
Ya, buat mana sifat bagi buah durian? Gugur. Pasal apa? Sebab gugur tu disandarkan kepada buah durian. Ada. Apa tu gugur tu? Sifat bagi buah durian. Okey. Tapi gugur tu boleh tengok tak? Boleh tunjuk tak? Tak boleh. Kalau ada orang boleh tunjuk gugur tu kan, oh, kita boleh ambil dia buat azimat. Ikat dekat pinggang. Kalau dia boleh tunjuk kat saya, gugur tu mana? Itu gugur. Kamu tak nampak dia? Tak, aku nampak gugur dia kata. Maka kalau dia kata macam tu, kita boleh ambil lah dia tu, buat azimat. Ikat kat pinggang. Syaitan takut orang macam tu. Syaitan takut orang macam tu. Syaitan takut kita boleh buat azimat dia tu. Itu perli bapa lah. Dah bapa lah dia perli macam tu. Dia kata macam tu. Sebenarnya orang macam tu tak reti kaedah. Sifat tu ada sifat yang tak boleh ada. Memang tak wujud. Sifat yang tak boleh ada. Sifat yang memang tak ada. Dia hanya orang panggil amrun i'tibari. Benda yang kira-kira sahaja, dipahami sahaja. Diri sifat tu tak ada sama sekali. Okey. Kalau sifat nafsiah, sifat wujud tu, dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada, tak nampak. Nak kata tiada, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, bicara sifat wujud tu bicara dia khilaf antara Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Ada khilaf. Kalau ketanya pada Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata diri ada zat tu lah wujud. Diri ada zat, diri ada benda tu lah dinamakan wujud, kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi kata Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata tak. Dia kata sifat wujud tu dia kata duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Tak nampak dengan mata, dia kata, tapi dia sifat. Wujud tu sifat yang sabit pada zat, dia kata. Tapi ulama-ulama kita ni tuan-tuan, mengambil kaul Imam Abu Mansur Maturidi dalam bicara sifat wujud tu, itulah kaul yang kuat. Dia kata sifat. Sebab apa? Sebab kalau pegang kat kaul Imam Abu Hasan Asy'ari, ada zat tu lah wujud. Jadi sekarang dah kurang satu sifat. Sebab bicara zat bukan bicara sifat. Jadi 19 ajalah, tak sampai 20 sifat-sifat wujud tu Imam Asy'ari kata itu zat. Bila ada zat, maka wujudlah, namakan dia wujudlah. Tapi kau tanya orang awam, antara kaul Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, mana yang lebih kita faham? Kita faham mana? Fahamlah lebih pada kaul Imam Abu Hasan Asy'ari itu. Pasal apa? Ada zat, itulah namanya wujud. Adalah. Tapi kalau Imam Abu Maturidi, dia kata tak, sifat wujud tu sabit pada zat, tapi dia tak boleh nampak sebab dia tengah-tengah. Nak sampai ada tak boleh, nak sampai tak ada tak boleh. Orang awam fikir macam mana? Jadi orang awam ni tuan-tuan, dia tak boleh fikir macam tu. Kecuali lah kalau orang tu dia jenis orang mengaji, tadah kitab sana sini, duk pondok, yang tu lain lah. Ada pun orang awam ni, kita nak bagi dia sah dia punya pegangan saja. Allah Ta'ala tu ada, mana zat Allah Ta'ala tu ada lah. Cukup lah tu, sah lah iman dia. Okay. Jadi sifat salbiyah tu tak ada langsung, tak ada langsung tu maksudnya sifat nafsi. Sebab salbiah tu memang jenis wairu maujud, memang jenis tak ada pada zat. Tapi sungguh tak? Sungguh. Macam sifat kita pun kan, sifat kita ni adalah sifat yang amrun i'tibari, sifat salbiah ada tak pada kita ni? Ada lah. Sabit bukan maksud ada, sabit. Mana kita pun macam tu juga. Macam tinggi, rendah, panjang, pendek, bulat, nipis, lebar, apa lagi? Lebar lagi? Baik jahat tak? Baik jahat tu wujudi. Baik jahat tu wujudi. Sebab kena buat. Baik tu Allah buat, jahat tu Allah buat. Jadi bila kata khalaqah tu mana menjadikan? Ada. Cuma benda tu tak dizuhirkan sekarang. Nanti akan datang akhirat,
Allah akan jadikan dia berzat. Baik dan jahat ibadat yang kita buat tu, Allah jadikan dia zat. Pemurah tu ada tu. Ada tu. Pandai tu ada, bodoh tu ada. Ada. Tua muda ada. Allah jadikan dia tua. Allah jadikan dia muda. Ada lah. Bila kata khalaqa ja'ala tu, mana ada lah tu. Ada lah. Macam angin kan, ada tak? Boleh tengok? Tak boleh tengok. Bukan semua yang tengok tu kata benda tu tak ada. Macam roh, ada tak? Ada, tapi tak boleh tengok. Akal, ada tak akal? Ada, tapi tak boleh tengok. Nafsu, ada tak nafsu? Ada. Apa tu kata, kalau apa macam malam dan siang. Malam dan siang, ada tak? Dalam Quran kata Allah menjadikan siang dan malam. Mana bila mereka kata menjadi, mana kena jadi, dia ada lah. Ada lah. Malam dan siang tu jenis ada tu. Jenis ada. Tapi kalau gemuk, kurus, panjang, pendek, apa lagi? Gemuk, kurus, lebar. Itu semua benda yang amrun iktibari. Benda yang ketiadaan tapi sabit sungguh. Itu 5 namakan sifat salbiyah. Jadi 1 duduk tengah-tengah. Yang pertama tu tengah-tengah. Yang nombor 2 ni sifat salbiyah ni dia langsung tak ada langsung. Okey. Sabilah kerana tiada satu pada makna daripadanya, dan sifat salbiyah tu menafikan kekurangan daripada Allah Taala. Okey. Dan 7 yang kemudian, lepas daripada sifat salbiyah tu 7 pula. 7 sifat pula. Yang kemudian padanya daripada yang 5 tu sifat ma'ani. Jamak daripada maknan, satu makna. Satu makna. Satu makna, kalau banyak makna tu ma'ani. Sebab tu bila kata satu makna, kudrat dengan zat tu lain. Sebab tu kudrat dia sandar pada zat, dia berada pada zat. Kudrat tu lain, zat tu lain. Iradat tu lain, zat tu lain. Sebab itulah iradat satu makna, kudrat satu makna, yang ada pada zat, yang menumpang pada zat. Kalau kata benda yang menumpang kan, masin pada garam. Masin pada garam, masin tu lain, garam tu lain. Tapi oleh kerana masin tu sifat, dia tak boleh duduk sendiri-sendiri, maka dia mencari tempat dia menumpang. Apa dia tumpang? Dia tumpang apa? Dia tumpang garam. Tapi boleh kata masin, tak semestinya masin tu hanya garam. Ada tak masin tu benda lain? Ada, banyak lagi benda lain. Masin macam tu, manis tumpang gula. Manis tu lain, gula tu lain. Jadi kudrat tu lain, iradat tu lain. Duk pada zat. Jadi mana sifat ma'ani tu ada pada zat. Boleh tengok, dengan mata tu boleh tengok. Okey. Tu je sifat sifat ma'ani. Kerana ia 7 sifat ma'ani tu, yang kemudian daripada yang 5 salbiyah tu, beberapa makna, beberapa perkara, beberapa benda, perkara lah yang berdiri, yang menumpang dengan dengan mana di zat Allah Ta'ala. Dia menumpang sebab sifat dia tak boleh duduk sendiri-sendiri, tak boleh. Sebab sifat tu memang Allah jadikan dia menumpang pada zat. Jadi kita faham bila sifat tu menumpang pada zat, kita faham tiap-tiap zat mestilah bersifat. Mana boleh tiap-tiap zat tu tidak bersifat? Ini nak tolak pahaman siapa ni? Nak tolak pahaman Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni tuan-tuan, dia kata Allah Ta'ala tu sunyi daripada sifat. Dia kata memang Allah tu zat, dia kata, tapi Allah Ta'ala tu sunyi daripada sifat. Maksudnya Allah Ta'ala tu tak boleh bersifat dia, tak ada sifat bagi Allah, dia kata. Menyalahi dengan ayat Quran. Tapi ulama-ulama kita ni, dia tidaklah keterlaluan sangat nak menghukum Mu'tazilah. Bila Mu'tazilah kata macam tu,
Dia kata tak kafir, dia kata. Pasal apa? Sebab dia masih lagi menyabitkan sifat kamalat bagi Allah tu. Contohnya, kudrat. Dia kata, Mu'tazilah kata, Allah tu kudrat dengan zat, bukan dengan sifat. Kecuali lah kalau Mu'tazilah kata, Allah tu tidak bersifat dan sabit lawan dia. Lemah, Tuhan tu lemah, Tuhan tu lalai. Barulah ulama kita akan hukumkan kafir. Tapi ada pun Mu'tazilah tu, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak hukum kafir. Cuma dia hukum apa? Dia kata fasik, sebab bersalahan dengan kaedah. Tiap-tiap sifat berhajat kepada zat. Bila kata tiap-tiap sifat berhajat menumpang pada zat, maka tentulah setiap-tiap zat itu bersifat. Tak kiralah sama ada zat tu zat yang qadim seperti zat Allah mesti bersifat juga, dan ataupun zat tu zat yang baru seperti kita bersifat juga. Macam tu. Tu tak ada masalah pun. Jadi 7 sifat tu dinamakan sifat ma'ani. Kalau kita nak bilang daripada kudrat tu lah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Daripada 3 ni pembahagian ni, kita boleh buat khulasah macam ni cukup. Macam mana? Bila kata sifat nafsiyah, dia sifat hal, duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Satu. Yang kedua, sifat salbiah. Sifat salbiah ni sifat yang tak ada pada zat Allah Ta'ala. Tak ada langsung. Tak ada sifat tu tak ada pada Allah. Ni kena faham ni. Tak ada pada Allah bukan mana tak sabit. Tak ada pada Allah. Pada nampak mata tak boleh. Tak boleh nampak sebab dia tak ada. Tapi sungguh tak Tuhan tu bersifat dengan sifat salbiah tu sabit tak? Sabit. Itu sifat ma'ani pula, sifat yang bahasa ada pada zat. Tu 3. Tu 3 pembahagian. Kalau dalam sampai 13 ni lah. Lepas tu nanti kita bicara pula lah sifat apa? Sifat maknawiyah tu. Maka kata dia, maka inilah 13 sifat. Inilah tu daripada wujud, qidam, sampailah kepada sifat kalam. 13. Kalau kita nak pegang kaul Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dah lah cukup lah tu 13. Memadai dah lah. Memadai dah lah. Untuk pegang kaul Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab Asy'ariyah tu, dia kata 13 je sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui atas jalan satu-satu. Dah lah tu dia kata. Tapi sebabkan sifat kitab Faridah ni, Syekh Ahmad dia tulis sampai sifat ma'nawiyah pun dia tulis juga. Banyak lagi dalam 11 lepas-lepas ni. Kita pun kena ngaji sampai habis lah. Maka inilah ni, iaitu daripada wujud sampailah kepada sifat kalam. 13 sifat serta segala lawan-lawannya. Setakat ni bila kata segala lawan-lawan tu, kita dah selesailah 2 pembahagian bab akidah yang kita wajib kena tahu. Sifat yang wajib bagi Allah serta sifat yang mustahil atas Allah. Sebab Syekh Ahmad ni, kitab Faridah ni dia letak sekali. Letak sifat yang wajib bagi Allah, lepas tu dia hurai juga sifat yang mustahil atas Allah. Jadi maknanya 2 pembahagian akidah ni kita dah selesai dah. Daripada wujud, lawan dia, kemudian qidam, lawan dia, sampailah kepada sifat kalam serta lawan-lawannya. Itu dah selesai lah 2. Tinggal satu lagi lah, sifat yang harus. Kalau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah 3 sifat serta lawan-lawannya dan segala dalil-dalilnya. Dalil pun dia dah nyatakan. Tiap-tiap satu sifat ni dengan dalil sekali. Sama ada dalil tu dalil akal ataupun dalil nakli, dalil akli ataupun dalil nakli. Dua-dua tu Imam Syekh Ahmad dia tulis. Dalil tu cukuplah nak mana-mana pun. Kena ada dalil.
Kalau tak ada dalil bahaya jadi muqallid. Nak jadi muqallid tu takut akidah dia tak kuat. Kalau tak ada dalil. Tu jadi orang muqallid ni, ulama kata apa? Ulama kata kalau orang yang dia bab Tuhan ni, bab mengenal Allah ni jadi ikut-ikutan, maka setengah ulama dia kata tak terpakai iman. Tapi setengah ulama kata dah, iman dia terpakai tapi dosa sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar tentu dia tahu dalil. Okey. Ini yang risau Cikgu Amal ni. Kalau sekadar sekolah menengah, nanti orang marah ni, tapi saya cakap jugalah Cikgu lah. Cikgu Megat ya, Cikgu Daud cakap kalau dekat sekolah Cikgu Megat, Cikgu Daud, Cikgu dekat dalam kan. Di sekolah tu kalau bab pengajian Islam ni, sifat Tuhan tu ada baca tak? Ada tak Cikgu? Sifat Tuhan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'lil hawadis, qiyamutul binafsi, wadaniyah, qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di sekolah menengah ada tak? Ada. Ada juga? Tak pasti Yang lain kata ada tak? Kalau di sekolah menengah lah. Sekolah menengah tu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ada ni apa? Ada. Yang saya risau bukan apa tau. Kadang-kadang minta maaf lah, saya bukan nak komen yang mengajar tu, tak. Penekanan tentang mengetahui dalil tu. Pasal apa tu macam ni? Tiap-tiap satu akidah ni yang kita nak kena pegang ni, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu qidam, Allah Ta'ala tu baqa. Baik. Tiap-tiap satu tu pegangan kita tu, jangan ada syak, jangan ada zon, dan jangan ada waham. Apa syak tu? Ragu-ragu. Maksud ragu-ragu tu 50-50. 50-50. Contohnya saya terkejut je tau. Saya terkejut. Ada tengok dalam Facebook kot. Saya tak ingat TikTok ke Facebook. Ada budak kita, orang Malaysia, dia mempertikaikan tau. Kalau betul Tuhan tu ada, dia kata tau, ayat dia bunyi tu, kalau betul Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tak tolong orang Palestin? Okey cikgu, ayat ni cikgu, kita rasa seronok ke? Cikgu? Okey, ayat ni menunjukkan apa? Cikgu, ayat ni dia ada tau dalam Facebook ke dalam TikTok saya tak ingat. Tapi ada budak-budak kita, tak tahulah, mungkin budak besar lah kot, mungkin budak dah masuk universiti ke, Wallahualam. Dia mempertikaikan. Dia kata apa? Kalau betul Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tak nak tolong orang-orang Palestin? Bermakna pegangan dia tu mengatakan Tuhan tak ada ke tak ada? Pegangan dia tu. Oh, jangan anggap kata tak ada tuan-tuan. Ada budak kita yang macam tu. Jangan-jangan dengan sebab kita pulun dengan dunia ni tuan-tuan, mungkin ramai yang pegang macam tu. Saya bukan marah cikgu tak ni. Bukan marah ni. Semalam kan saya bawa cucu saya. Cucu ni nak boleh bercakap, nak pandai bercakap lah cucu saya seorang ni, umur 3 tahun. Bawa dia pergi semalam kuliah dekat Ujung Permatang, kampung Ujung Permatang, Kuala Selangor tuan-tuan. Dia tengoklah saya mengajar tu, dia tengok baca kitab tu. Lepas tu kan bila balik, mak dia tanya, macam mana tadi Atuk mengajar macam mana? Atuk marah-marah. Atuk marah-marah, dia kata. Lepas tu Atuk bising-bising. Kalau cucu saya, padahal saya tak marah apa masa mengajar tu. Tak ada marah apa-apa pun. Relax je lah, tak ada marah apa pun. Maknanya tuan-tuan, kalau cucu saya umur 3 tahun mengatakan saya marah, orang lain, padahal bukan saya marah. Ni cakap derah ni supaya kita nak bagi faham benda ni penting sangat.
Bukan marah tak? Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan ya. Kalau tanyalah budak-budak sekolah menengah sekarang ni, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tuan-tuan ambil tingkatan 6 tu sampai tingkatan 5 tuan-tuan, tanya pada mereka seorang-seorang, Allah ada tak? Kalau kata ada, tanya dalil. Mana dalil? Agak-agak semua boleh jawab ke atau tak? Jadi juga agak-agak. Kita bukan nak cakap tengah, tapi agak-agak. Kau boleh jawab tak? Cik macam mana je tu? Kalau ni pada tanya pada saya tuan-tuan ya, saya rasakan banyak yang tak boleh daripada boleh. Kalau kata adalah pengajian kat sekolah tu macam tu tuan-tuan, tentulah tuan-tuan, anak-anak kita tak jadilah mempertikaikan kalau betul Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tak tolong orang Palestin? Oh, ini penyakit ni tuan-tuan, bukan melanda penyakit ni di Malaysia saja, bahkan di Indonesia, bahkan di Turki dan tempat-tempat lain. Hari ni anak muda kita sudah mempertikaikan Tuhan tu tak ada ke tak ada, dah pertikai dah. Tu macam mana tu? Okey, baik. Jadi kalau betul lah ada pengajian sifat 20 tuan-tuan, yang kita nak penekanan tu kena satu tuan-tuan. Penekanan tu macam mana kita mengajar matematik tambahan, macam mana kita mengajar fizik, kimia, kena tekan budak-budak tu. Macam tu juga kita tekan budak-budak tu dalam masalah ilmu akidah ni tuan-tuan, tekan juga. Dia tak boleh sambil lewa bercakap. Dalil kena pegang gini. Bagi saya mengajarnya pula geram dah cikgu ni. Geram tua ni. Okey. Macam tu nak ajarnya. Anak tahu. Okey. Okey. Jadi dalil tu pun Syekh Ahmad dah tulis dah. Faham tak faham? Wallahu alam. Itu saya tak tahu tuan-tuan yang dalam masjid ni. Tuan-tuan boleh baca balik ke, boleh hurai balik ke? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, jangan berhenti mengaji lagi, teruskan, habiskan. Habis dah khatam, ulang balik. Cari kitab lain, ngaji pula. Sampailah kita betul-betul mahir dan lekat dalam kepala, lekat dalam hati tuan-tuan. Okey. Jadi dalil pula sebut dah. Dalil mana? Akidah mana 13 tu yang wajib kita ketahui akan dia, akan 13 sifat tu atas jalan tafsil, atas jalan huraian satu persatu dengan dalil-dalil itu wajib kita ketahui. Kalau kita nak tambah ni boleh, ayat ni nak bagi tambah, nak bagi kita reti lah. Yang wajib pada syarak atas kita ketahui akan dia. Tu nak bagi tambah tu bukan pasal Syekh Ahmad ni dia tak tulis tu pasal dia kekurangan dah. Bukan masalah kita ni tak sempurna, bukan salah tu. Masalah kita nak tambah tu nak bagi kita faham. Bila kita baca balik dekat orang nanti kita boleh faham. Tambahlah. Okey, dia kata. Dan inilah 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalil-dalil. Sifat 13 mana? Lawan dia yang mana? Dalil yang mana? Yang wajib pada syarak atas kita. Yang ni tiap-tiap orang yang mukallaf ni ketahui akan dia, akan 13 sifat yang wajib tadi, 13 sifat yang lawan bagi 13 yang wajib tadi, serta dalil-dalil dia tu atas jalan tafsil, atas jalan satu persatu tuan-tuan sekalian. Dalam ni katakan tanya budak madrasah pun tak tahu. Dalam ni ada komen. Tanya budak madrasah pun tak tahu. Tak tahu madrasah mana, wallahu alam lah. Wallahu alam. Okey. Tu wallahu alam kata, dia kata budak madrasah pun tak tahu. Madrasah mana, wallahu alam. Tak tahu. Tapi tak mustahil. Okey. Jalan sesatulah. Tafsir tu mana daripada wujud, kaedah sampailah kalam tu kena tahu satu-satu huraian dia. Pada di sisi ini pada dengan mana di sisi kaul yang rajih. Siapa kaul yang rajih tu? Kaul iaitulah kaul yang rajih tu yang kuat tu,
kaul Imam Asy'ari. Kaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Okey, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia masuk dalam orang salaf ke orang khalaf? Dia masuk dalam salaf ke ataupun dia masuk dalam ulama khalaf? Mana? Tuan-tuan. Sebab golongan berhaluan kiri tu, golongan Pak Wahab tu, golongan W tu tuan-tuan, dia kata pegangan kita ni pegangan falsafah. Dia kata kami ni salaf. Sebab itulah dia kata dia mengaku dia ni salafi. Dia kata dia salafi. Okey, yang kita pegang sifat 20 ni, itu bukan pegangan salaf. Dia kata itu pegangan falsafah Yunani dulu. Dia kata falsafah pegang macam tu, tuan-tuan. Jadi kita tengoklah yang menyusun sifat 20 ni, tapi bukan pengasas tau. Bukan Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, bukan pengasas sifat 20 ni, bukan. Dia cuma dia menyusun sahaja. Dia susun balik daripada wujud, dia susun balik, dia atur balik satu-satu. Okey, tuan-tuan, kalau tengok tarikh kelahiran ni tahun berapa? Tahun 206 Hijrah. 206 Hijrah. Bermakna tuan-tuan sekalian, kalau dia pegang, kalau dia lahir 206 Hijrah, sedangkan ulama salaf tu selepas daripada kewafatan Rasul sampai 300, atau sampai 500. Jadi maknanya apa? Maknanya Imam Abu Hasan Asy'ari ni masuk dalam ulama salaf. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada, saya tak tuduh mana-mana tuan-tuan. Kalau adalah tuan-tuan terdengar dia kata apa? Ngaji sifat 20 ni tak wajib. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah ajar sifat 20 ni pada sahabat dulu. Maka tuan-tuan, kita nak terima bulat-bulat ke ataupun kita nak perbahas dulu? Cuma berat kalau ada orang katalah sifat 20 dulu mana ada Rasulullah ajar. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau dia kata pada susunan tu memang tak ada. Kalau sunnah daripada Allah, Rasulullah ngajar daripada wujud, penakidam, baqa, sampai kaunul mutakalimah tu memang tak ada lah tuan-tuan sekalian. Tapi bila turun ayat Quran menceritakan sifat Tuhan, Nabi ajar tak pada sahabat? Maknanya tuan-tuan sekalian, yang ulama kita ambil sifat 20 ni atau sifat 13 ni tuan-tuan, daripada mana dia ambil? Pasar ke daripada mall? Daripada mana dia ambil? Ulama susun ni wujud, kidam, baqa tu, ulama kita ni Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Fakhr Razi, Imam Haramain, Imam Ghazali, ambil dalam mana? Ke ambil kat Maidin? Ambil daripada Quran lah juga, ambil daripada hadis lah juga, bukan ambil daripada tempat lain. Semua susunan tu memanglah tak ada. Nabi tak adalah susun satu-satu. Pasal apa? Sebab Quran tu turun mengikut sesuaian peristiwa yang berlaku. Macam tu. Wahyu turun macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Abu Hasan Asy'ari yang menyusun balik cara yang kita belajar sekarang ni. Daripada wujud, susun balik satu-satu tu. Macam tu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey. Yang susun 3 sampai 13 tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey. Okey, kemudian kata dia bersalahan bagi kaul qadi. Yang qadi tu nama dia dalam angka 5 duk bawah tu, itu kenapa betul balik tu? Kenapa betul balik? Qaulu qadi. Dalam tu dia kata huwa Abul Tayyib Bakar Muhammad bin Al-Baqilani Al-Maqi. Itu cetakan tu salah. Cetakan tu salah. Cetakan tu salah tuan-tuan. Yang betulnya ialah huwa Abu Bakar Muhammad
bin At-Tayyib Al-Baqilani. Itu yang betul. Ini dah dibetulkan oleh tuan guru kami, tuan guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Dia kata yang betulnya ialah huwa Abu Bakar bin Muhammad Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani Al-Makki. Itu dia. Itu yang betulnya. Huwa Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani Al-Makki. Itu yang betulnya. Okey. Baik. Okey, kemudian kita sekarang ni musuh Islam banyak. Musuh Islam tu banyak, tuan-tuan. Sebab tu saya dapat satu klip video, tuan-tuan. Ada orang Yahudi bercakap, tuan-tuan. Dia rosakkan umat Islam ni, tuan-tuan. Dia tukar sistem pembelajaran, dia tukar buku teks, dia tukar sistem pendidikan. Saya bagi contoh, tuan. Tapi dalam tu dia kata di Indonesia dia kata ada 350 juta umat Islam. Dia kata 350 juta umat Islam tu kita nak tukar, nak ubah pegangan dia. Ni Yahudi tengah buat, tuan-tuan. Lepas tu minta maaf cakapnya, tuan-tuan, sistem yang ada pada kita zaman ni, kita sistem pendidikan, sistem bukan sistem yang dianjurkan oleh Islam tu sendiri, tak. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Dulu kan masa tahun 30-an, tahun 20-an, tuan-tuan, kita belajar dulu, mana campur lelaki-lelaki perempuan? Tak ada campur lelaki-lelaki perempuan. Selepas British datang tu baru campur lelaki perempuan. Hatta sampai sekarang, tuan-tuan, dia peringkat tadika lagi dah campur dah. Lepas tu masuk kelas rendah, kita tanyalah, tadi apa tak boleh campur ni? Tak apa, lama-lama nanti dia biasa lah. Kita pun lama biasa. Sekarang, tuan-tuan, masuk mana-mana tempat pengajian pun nak campur tak? Bila bercampur, tuan-tuan, macam-macam lah berlaku. Sebab itulah tak heran, tuan-tuan, berlaku rogol dalam sekolah, berlaku tu tak heran lah. Pasal apa? Sebab budak lelaki-lelaki yang tingkatan 4 dan 5 tu, tuan-tuan, tingkatan 3 tu dah ada nafsu dah. Dan kita pula pegangan agama kita memang tak kuat. Memang tak kuat, tuan-tuan, memang tak kuat. Pegangan umat Islam memang tak kuat pegangan. Tak kuat, pegang agama tak kuat, tuan-tuan. Habislah. Bukan kata ni kita yang dewasa dah tua ni pun kadang-kadang kita terlajak lagi. Okey. Baik. Bersalahanlah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari itu, bersalahanlah bagi Imam Hasan Asy'ari itu yang kata 13 tu kan. Bersalahan dengan kaul Qadi dan Imam Haramain. Qadi dan Imam Haramain. Qadi dan Imam Haramain ni dia kata bukan 13. Okey. Kaul Qadi dan Imam Haramain. Kata dia bahawa segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir, jalan satu-satu tu 20 sifat. Dia kata 20 sifat. 20 dia kata. Imam Haramain, Qadi, dan termasuklah juga Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Mereka mengatakan sifat Allah yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang mukallaf tu atas jalan tafsir tu ialah 20 sifat. 20 sifat. Mana tahu 20 sifat ni? Dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Sifat maknawiyah yang 7. Sebab sifat ma'ani tu 7, sifat maknawiyah pun 7. Kenapa? Sebab sifat ma'ani dan sifat maknawiyah tu berlazim-laziman. Dan menjalani atasnya, atas kaul Qadi ni, atas kaul Imam Haramain ni, oleh Syekh Sanusi. Syekh Sanusi pun kata 20 juga. Bukan 13. Sebab itulah kitab Matan Ul-Mubarahin tu, dia ada tulis 20 sifat tu. Daripada sifat wujud sampailah sifat kaunuhu mutakalliman. Dalam kitab, dalam akidahnya, akidah bagi Syekh Sanusi, apa nama kitab tu? Matni Ummil Barahin. Matan Ummul Barahin. Ni kalau di pondok,
Anak masuk madrasah di pondok lah. Anak kalau tempat lain saya tak tahu. Anak masuk pondok aja, Tok Guru akan bagilah kitab ni, suruh hafal. Anak hafal. Tak kira lah kamu tua berjanggut ke, kamu muda lagi ke, kamu masuk bangsa tak boleh. Masuk aja. Anak hafal, kena hafal. Anak matan waktu takrib tu fiqh. Anak matan murahim tu tauhid. Matan jurmiyah nahu. Anak matan bina tu saraf. Hafal lah. Hafal tuan-tuan sekalian. Lepas tu dulu pengajian mesti kena buat hafalan. Nak bagi kuat. Tapi budak zaman sekarang masuk pondok dah tak hafal dah tuan-tuan. Saya dulu menghafal ni tuan-tuan. Duduk pondok tu kena hafal. Tak keluar pondok hafal matan jurmiyah tu. Al-kalamu wal lafzu murakkabul mufidu bil wad'i waqsamu salasatun ismu fi'lun harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bi qawasin wa safa. Hafal dulu tuan-tuan. Walaupun betih berbulu dah, tua dah, kena hafal juga. Lepas tu masuk kelas kena tasmik pula. Tak hafal, tak terlupa, kena bangun berdiri pula. Bangun, ustaz suruh berdiri. Saya pula masa tu dekat Pondok Lanai tu masuk budak kelas budak-budak dadi. Kita dah umur 20. Yang depa tu baru umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Malu tak kira, tak belajar. Lepas tu kena berdiri pula. Dan ustaz tu pula kalau berdiri kat atas lantai, lepas tu tanya pula, sambil berdiri tu kena hafal tu. Tanya pula, tak hafal, berdiri atas kursi pula. Oh, masa tu tuan-tuan, nangis. Kalau Izzuddin kata menangis, balik Teluk Intan. Kalau Izzuddin kata buat macam tu kan, balik Teluk Intan, tak nak ngaji lah. Balik. Tapi sebabkan saya bila dah berjalan ke depan tu, nak patah balik tak? Saya takkan patah balik. Apa nak jadi, jadilah. Apa nak berlaku, berlakulah. Saya takkan patah balik. Itu semangat yang kena ada. Saya takkan patah balik. Itulah. Duduklah. Walaupun dalam keadaan macam tu tuan-tuan, kipas angin, sebab kita beli atas kursi tu, kipas angin tu sikit atas kepala. Bagus rendah je. Baik. Okey. Jadi dan ini kaul qadi Imam Haramain, kaul yang dipegang oleh Syekh Sanusi tuan-tuan sekalian, yang kata 20 tu, itulah yang masyhur sekarang ni. Sebab apa? Ada orang kata jom belajar sifat 13. Tak ada. Yang maksudnya apa? Jom kita belajar sifat 20. Mana kaul yang 20 tu kaul yang masyhur. Adapun yang rajih ialah kaul Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan 13. Okey. Dan yang 7 itu kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya ta'ala yang kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Dalam ni ada soalan, boleh tak beri kami ni mu'aji ni, mu'aji petua cara nak hafal, cara nak hafal isi-isi penting dalam kitab. Dah tua-tua ni, lambat macam siput. Okey, saya dulu kan, Tok Guru saya dulu ni, Tok Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh, Tok Guru Tok Guru Haji Umar Zuhdi, Tok Guru Babalah tuan-tuan, yang saya buat lah lepas dia berbagi macam-macam petua tu, yang saya buat ialah kalau nak hafal sesuatu tu kena ulang baca, tengok dengan tengok, ulang baca dengan tengok sebanyak 40 kali ulang. Contohnya kita nak baca nak surah lam yakunil ladzina kafaru tu ulang 40 kali. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin min faqin hatta ulang 40 kali. Yang kita nak hafal tu mana? Ulang 40 kali, ulang jangan tengok. 40 kali. Lepas habis 40 kali tutup, baca pula.
Nak sekadar mana kita ingat? Katalah lam yakunil ladzina kafaru, lupa. Tak ingat. Buka pula, ulang balik 40 kali. Habis tu tutup pula, baca pula. Sekat mana ingat? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wa musyrikin munfaki. Tak ingat. Buka balik, ulang pula 40 kali. Tutup pula. Itu yang saya buat. Saya ngaji dululah, ulang 40 kali. Tapi kan bila kita buat macam tu kan, tak ada masa kita nak keluar makan mi, makan Maggi, makan, tak ada masa. Tak ada masa kita buat macam tu, tuan-tuan. Tak ada masa. Ya, pasal apa? Kita sibuk nak hafal ni, tak ada masa kita nak keluar, nak cari mi goreng, mi apa ni, nak mi apa tu? Ya, mi Vietnam. Mi Vietnam dekat belakang dia, mi Vietnam. Tak ada masa, tuan-tuan. Kalau kau tak macam tu. Ya, satu ayat ulang 40 kali. Lepas tu tutup, baca balik. Ya, ulang balik. Mana sekat mana yang ingat? Habis. Okay? Tak ingat, tutup balik, ulang balik. InsyaAllah tuan-tuan sekalian boleh ingat, InsyaAllah. Okey, baik. Kemudian dalam ni ada lagi soalan panjang juga ni. Soalan, sekolah agama anak saya ada keluar soalan begini. Contoh soalannya, bangunan, rumah, kereta dan lain-lain, siapakah yang mencipta? Adakah manusia atau Allah? Oh, ini soalan ni kan saya heranlah cikgu. Soalan hari ni kan soalan yang tidak tepat. Soalan tu tak tepat. Bukan kita mengeliru tu jawapan dia, tak, bukan. Mana soalan tu sendiri kan seolah-olah kan dia pun nak jadi anak bukan dia pun semua tok wali belaka. Ini soalan macam ni nak jawab umum ke nak jawab khusus? Macam mana? Dia macam ni kan. Dia kata sekolah agama anak saya ada keluar satu soalan begini. Contoh soalannya, bangunan, rumah, kereta dan lain-lain, siapakah yang menciptakan? Adakah pada manusia atau Allah? Kalau pada zahir nampak manusia yang cipta bangunan, rumah, kereta dan lain-lain. Kalau hakikatnya Allah yang menciptakan. Boleh bagi penerangan? Maaf Ustaz, lebih tajuk ni, tak lagi tajuk ni. Ini soalan ni tuan-tuan, minta maaf cakap ni tuan-tuan ya. Minta ampun berkata, cikgu nak tanya soalan ni pun tuan-tuan, ustaz nak tanya soalan pun, jangan soalan yang macam ni. Kalau soalan macam ni tuan-tuan sekalian, tanya orang tua pun tak boleh jawab ni. Tanya orang tua dia jawab ni tuan-tuan sekalian. Soalan ni nampak terlampau umum sangat. Orang cuba buat satu soalan yang jawapan dia tu tepat. Contohnya, siapa yang menjadikan alam? Setul jawapan Allah terus. Tapi siapa menyediakan kereta, rumah, bangunan ni? Kalau budak tu jawab manusia, cikgu tu nak naik ke nak salah? Kalau cikgu megat lah, nak naik, yang menjadikan bangunan ni manusia. Tapi murak soalan ni soalan agama ni. Murak soalan ni nak kata Allah ke manusia? Seolah-olah kan soalan ni kan nak bagi budak-budak tu kan jadi wali belaka. Bagi budak tu jadi wali, dia tahu murak cikgu tu nak soalan ke mana. Ini soalan tak tepat ni. Jawab soalan macam ni. Tapi macam mana tak tahulah. Wallahualam lah cikgu, wallahualam. Banyak soalan saya tengok dapat macam ni cikgu. Banyak soalan yang pada sekolah-sekolah ni, banyak soalan macam tu. Seolah-olah kan nak bagi budak tu jadi wali dulu, baru boleh jawab soalan tu. Itu soalan sangat umum sangat. Kalau budak tu boleh jawab dua sekali, pada hakikatnya manusia, bangunan dijadikan oleh Allah. Dan Allah menggerakkan manusia untuk buat. Hakikatnya bangunan tu sudah ketahui hakikatnya ada sejak azali. Agak-agak kalau budak jawab macam tu, cikgu tu pening ke tak pening? Ya cikgu soalan macam tu. Bagilah soalan tu tepat pada dia punya jawapan tu. Itu masa minta maaf lah. Kalau saya salah pun saya minta maaf lah. Okey, baik. Cikgu pun kena pergi kerusuh balik ustaz. Wallahualam lah. Saya tak ada ijazah cikgu. Ini cikgu Hafizah ni, saya tak ada ijazah apa nak kerusuhkan. Tapi Jaib dulu panggil saya jugalah kerusuhkan guru-guru kafar dulu ni. Sebab tu
Sebab apa? Sebab sekarang ni soalan tu pening budak-budak nak jawab. Ni wallahu alam. Okey. Madrasah Khairat kata tu siapa yang admin ni? Madrasah Khairat Tebuk Banjar ni. Ini soalan hakikat. Soalan ni soalan hakikat. Wallahu alam. Ada soalan lain tak? Tak ada. InsyaAllah nanti kita akan datang tahun depan. Kita sambung tahun depan Jaga tahun depan je InsyaAllah tahun depan kita sambung sifat ma'nawiyah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan ya qadimal ihsan ya da'iman ni'am ya kasirul jud ya wasi'al ata ya khafiyul lutuf ya jami' sunah ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim warda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka وأنت لم تزل لك أعلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيسر علينا كل عسير فتسرس عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك لا تنام وكنفنا بك نفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا لك ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.